Kan tengok orang tabligh, kan dia baca kitab Fadail Amal kan, ada orang marah dia. Orang tak marah dia, cuma kalau dia ada orang lari lah kan. Sebab orang tak nak dengar sangat lah. Tapi orang tak marah dia, orang tak respect dia. Dia boleh buat cerita apa, dia boleh bawa dakwah, ketuk pintu rumah orang kan. Hebat lah orang tak marah dia. Tapi cuba kalau kita bagi tahu, ni tuan-tuan, amalan ni salah, amalan ni bid'ah, amalan ni Nabi tak buat. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berikanlah peringatan, bangkitlah dan berikanlah amaran. So Allah Ta'ala tadi ayat pertama turun apa? Suruh baca untuk cari Tuhan, baca untuk cari kebesaran Tuhan. Kemudian bila dah dapat, bila dah tahu tentang kebesaran Tuhan, bila dah beriman, Allah Ta'ala kata iman ni bukan hanya padan dengan kita seorang, kita mesti sampaikan risalah ini kepada orang lain. Tonton, yang ni tabiat. Yang ni tabiat. Manusia bila dia dapat satu benda yang baik, kalau dia tu orang baik, dia nak share benda tu. Dia mesti nak share. Maksudnya dia mesti nak kongsi dengan orang satu kebaikan yang dia dapat, hidayah yang dia dapat. Dia mesti nak ajak kawan dia, dia nak ajak isteri dia, dia nak ajak keluarga dia. Ini fitrah. Jadi bila Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata, wahyu yang pertama, Allah Ta'ala kata baca dengan nama Tuhan. Bila kamu dah dapat kebesaran Tuhan, dah dapat bayang kebesaran Tuhan, kamu dah beriman, kamu dah tahu hukum Tuhan, tak padan kamu seorang, kamu kena ajak orang lain. Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan, berikan amaran. Allah Ta'ala sebut dalam nak mengajak orang kepada hidayah ni, jalan dia tu ada dua. Rusulam mubasyirin wa munzirin. Kami turunkan kepada kamu rasul-rasul, mubasyirin, pemberi berita gembira, wa munzirin, dan pemberi amaran. Tapi dalam ayat yang kedua, wahyu yang kedua yang turun, Allah Ta'ala tak sebut pasal tabsyir, Allah Ta'ala tak sebut pasal berita gembira, Allah Ta'ala sebut dulu pasal inzar, Allah Ta'ala sebut dulu pasal amaran. Kerana yang ni yang susah ni, yang ni yang susah. Nak bagi tahu orang, pakcik, amalan pakcik buat selama ni, walaupun pakcik buat dah 50 tahun dah, tak betul. Susah. Tak semua orang berani. Tak semua orang berani. Tapi bagi tahu pakcik, benda ni kalau buat dapat pahala banyak. Orang suka ustaz ni, kena panggil lagi. Amar ma'ruf tak susah. Kita tengok orang tabligh, kan dia baca kitab Fadail Amal kan, ada orang marah dia. Orang tak marah dia, cuma kalau dia ada orang lari lah kan. Sebab orang tak nak dengar sangat lah. Tapi orang tak marah dia, orang tak respect dia. Dia boleh buat cerita apa, dia boleh bawa dakwah, ketuk pintu rumah orang kan. Hebat lah orang tak marah dia. Tapi cuba kalau kita bagi tahu, ni tuan-tuan, amalan ni salah, amalan ni bid'ah, amalan ni Nabi tak buat. Tuan-tuan, silat-silat permit kena tarik tau. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kat Nabi, benda ni susah. Kerja Nabi ni dia bukan hanya bagi tahu tuan-tuan, amal ni masuk syurga, amal ni masuk syurga, amal ni tak, bukan itu je. Nak bagi tahu agak tuan-tuan, amal benda ni neraka, amal benda ni neraka. Tapi kena seimbang lah. Kuliah kita tu kena seimbang. Dia tak boleh bila masuk kuliah kita cerita pasal syurga seolah-olah macam Tuhan tak ada neraka. Saya confirm ustaz, pagi tadi duha siap dah, subuh, duha semua confirm tak masuk neraka mah. Bila mana kuliah kita banyak sangat cerita pasal fadailul a'mal. Kuliah kita juga ada kena cerita pasal tarhib. Betul, dia tarhib dengan tarhib. Apa ni, berita gembira dengan ancaman. Kena seimbang. So orang datang kuliah, dia boleh ketawa sikit, dia juga boleh menangis sikit. Kalau nak ketawa je, bukan kuliah agama.
Tuan-tuan pergi join Maharaja Lawak Mega. Kuliah agama dia kena seimbang. Ketawa-ketawa sikit, tapi kena ada amaran, kena ada ancaman. Kalau tuan-tuan masuk dalam kuliah, ada tuan-tuan rasa macam kena ketuk sikit, kena sebut Alhamdulillah, Allah Ta'ala hantar orang pada aku untuk tegur aku hari ni, daripada tak ada orang hantar langsung. Sampai aku mati, aku tak tahu benda ni silap. Kena rasa tu. Kata orang putih, better late than never. Jangan main, aku dah pandai bahasa orang putih. Biar lambat daripada tak ada langsung. Tak faham kan? Aku tak faham. Maka Tuhan kata berikan peringatan, berikan amaran dan ancaman. Sebab itu bila turun ayat Quran suruh Nabi dakwah terang-terangan, Nabi bagi tahu dekat Bukit Safa tu, jelas Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Aku pemberi amaran buruk kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa. Tu yang Nabi kena label terus tau. Mula-mula dia test power dululah kan. Dia kata kalau aku sebut kat belakang ni ada tentera berkuda datang nak serang kamu, kamu percaya tak? Semua kata kami percaya. Dalam hadis Bukhari kan, kami percaya. Nabi test power dululah. Kita kena test power dulu kan. Kalau orang percaya, bina nama dululah. Bila orang dah percaya dengan kita, baru kita sebut. Jangan turun katuk tak boleh. Dia kena ada strategi juga yang tu. Baik. Kemudian wahyu pun berturut-turutan dan tidak terputus-putus. Maksudnya wahyu terputus tu sebab apa? Kan dia sebelum turun wahyu yang kedua ni dia terputus kejap. Dia terputus kejap tu sebab Nabi masa terima wahyu yang pertama tu ditakut kan. Jadi supaya perasaan takut tu dia tukar jadi Nabi menunggu. Nabi mana nak turun lagi ni? Waraqah kata aku akan jadi Nabi, tapi takkan 5 ayat je. Nak dakwah apa 5 ayat kan? So Nabi menunggu. Perasaan takut tu dah tukar jadi kepada perasaan inquiry, perasaan nak tahu mana lagi. Ada beberapa riwayat sirah yang kata Nabi nak bunuh diri ketika mana Jibril tak datang lagi lepas tu. Dia tunggu Jibril tak datang, dia ada nak bunuh diri. Tapi riwayat tu dari segi sanadnya dhaif, tapi Imam Bukhari sebut dalam Sahih Bukhari. Kita kata, dan riwayat tu dikritik oleh golongan liberal. Kata macam mana ni Nabi pula boleh bunuh diri? Mana mungkin Nabi boleh bunuh diri? Kan? Kita kata tak ada masalah pun. Kalau riwayat tu tak sahih lah. Riwayat tu dhaif dari segi sanadnya. Tapi kalau sahih pun tidak menjadi masalah. Sebab apa tuan? Sebab syariat belum turun. Syariat baru turun 5 ayat. Dan bunuh diri ni dalam syariat Musa boleh ke tak? Boleh. Taubat. Maka syariat tu berbeza. Bila syariat tak turun lagi, kita tak boleh kata macam mana Nabi nak buat benda ni. Syariat belum turun. Macam ada satu hadis riwayat Ahmad yang dikritik juga oleh golongan-golongan Syiah moden. Syiah moden kritik riwayat Imam Ahmad. Tak silap saya Imam Ahmad, saya ada buat satu paper kritikan Syiah moden terhadap hadis-hadis ahli sunnah. Dalam Bukhari juga ada. Dia kritik kerana dia kata bercanggah dengan akal. Ada satu riwayat Nabi tengah makan dengan anak angkat dia Zaid. Makan yang mana sembelihan tu sembelihan yang diletak di sembelihan untuk berhala. Tapi masa tu Nabi belum jadi Nabi lagi. Lepas tu dia ajaklah apa? Zaid bin Amr untuk makan sekali. Zaid bin Amr yang tadi kawan Waraqah tadi. Tapi Zaid bin Amr tak nak makan. Tapi Nabi terus makan kan? Kita kata apa herannya? Dia kata macam mana Zaid bin Amr lebih warak daripada Nabi? Kita kata masa ni Nabi belum jadi Nabi lagi. Belum ada hukum halal dan haram lagi. Macam mana kita nak kata benda tu hina sedangkan ayat tak turun lagi? Sebelum turun ayat hijab, orang tak pakai hijab, salah? Tak salah. Bahkan sebelum ayat haram arak turun, sahabat akan minum. Bila turun ayat kata haram, baru dia orang
baru dia orang tinggal. Tapi tuan-tuan, sekarang ayat arak dah turun lah. Esok semua pakai minum arak, payah kan. Ayat tu dah turun lah. Jadi kita kata tidak menjadi masalah. Kalau Nabi nak bunuh diri pun, nak aja, bukannya dia bunuh diri betul-betul pun. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala janji dah, jamin dah dia akan pelihara Nabi dia, maka Nabi tak jadi bunuh lah, tak jadi bunuh diri lah. Dalam riwayat tersebut, bila Nabi nak bunuh diri je, datang malaikat menjelma depan dia, dan akhirnya wahyu pun turun banyak.